Okey, sebenarnya ada satu kisah ni. Aku memang nak share masa bulan puasa hari tu. Bulan puasa tahun ni aku pilih untuk berehatlah selama sebulan. Okey. Kisah ni aku dapat dari seorang yang memang aku kenal lah. Dia pun mengalami nasib yang sama dengan aku, yang mak dia dah meninggal dunia. Kata dia waktu hayat arwah mak dia lah kan. Mak dia jenis bukan macam orang kata suka simpan-simpan lauk. Faham tak? Contohnya lauk waktu berbuka tadi, lepas tu kau simpan, kau panas balik makan waktu sahur. Tak. Mak dia ni sentiasa masak lauk yang fresh. Itu apa yang aku faham lah dari cerita kawan aku. So nak jadikan kisah, kalau setiap kali bulan puasa pula, okey, bila nak waktu sahur, selalunya arwah mak dia akan bangun seawal pukul 3 pagi untuk sediakan juadah bersahur. Dan kadang-kadang tu memang biasalah, bila bangun tu memang mak dia takkan kacau, takkan gerakkan anak-anak dia ke mana-mana ahli keluarga untuk bantu. Melainkan waktu berbuka puasa lah. Kalau waktu sahur tu memang mak dia sendiri bangun. So nak jadikan kisah, orang kata dalam tahun ni jugalah dia beritahu aku, tiba-tiba dia call. Okay. Aku share kali ni, aku minta izin dia. Okay. Dia cakap dengan aku macam ni, dia macam dia tanya, so dah tidur ke? Aku cakap yelah, kenapa? Aku pun pesan servis penghantar makanan lah. Lepas tu dia cakap dengan aku macam ni tau. Dia kata, kau kan lepas mak kau meninggal, setiap kali raya ke puasa ke, ada tak benda-benda pelik berlaku dekat kau? Dia cakap macam tu tau. Aku cuma kata, benda pelik macam mana Sejujurnya aku mungkin akan setiap kali ke bulan puasa tu, aku akan mimpi macam seolah-olah beraya lagi dengan diorang macam tu. Itu je aku cerita. Mungkin mimpi tu orang kata cuma melambangkan rasa kerinduan lah dekat diorang. Okay. Lepas tu dia cakap aku apa, so sebenarnya kan aku baru je dengar dekat dapur bunyi orang memasak, bunyi orang tumbuk bawang, bunyi apa kan. Lepas tu macam okay, siapa yang masak? Sebab aku tahu dalam rumah dia tinggal bapak dia dengan kakak dia lah, satu seorang lagi adik lelaki dia. Lepas tu dia cakap, lepas tu dia kata tak, actually kita orang memang tak pernah masak untuk sahur. Selalunya kalau kita orang masak tu sekali lah, waktu berbuka tu sekali lah kita orang masak untuk sahur, kita panaskan lauk semua. Okay, dia kata lah okay. Lepas tu mungkin jiran-jiran kau pun tak. Dia kata kalau ikutkan cara bunyi tembuk, aku tak tahulah macam mana. Aku tak tahu nak cakap, aku tak tahu nak explain macam mana. Dia kata setiap orang bila dia buat kerja ke apa kan, kita boleh tahu okay, contohlah cara orang tu basuh pinggan pun kita boleh tahu. Okay, kalau dengar cara orang tu basuh, kalau dengar bunyi basuh pinggan tu, oh ni sisu kau basuh pinggan macam ni. Contoh macam suka tak sikit contoh. Kalau mak aku, dia kalau tumbuk bawang ke apa, dia tumbuk macam, kau tahu tak, dia ada beza tau. Orang kata tumbuk bawang beralas dengan tumbuk yang kau macam tang mengkak macam tu. Ni kau tumbuk yang macam kata bunyi dia tu macam dia dengar bunyi tumbuk tapi macam tak annoying lah. Okay, dia dengar bunyi tumbukan macam tu. Lagipun sekarang dia kata dah tahun 2026 ni, dia kata jarang lah nak dengar orang tumbuk bawang. Selalunya orang suka blender kan, macam tu. Kata macam tu lah, kita dengar macam mak dia tengah masak dekat dapur. Dia kata bukan tahun ni je, dia kata dalam memang tahun sebelum tu pun dia kata dia selalu dengar bila orang masak kat dapur. Cara macam seolah-olah arwah mak dia masak kat dapur. So korang ada tak pengalaman yang macam mana kata orang tu dah tak ada, tapi mungkinlah ada benda ataupun kita boleh kata korin kot yang masih tiru cara dia waktu dia hidup. Mungkin korang boleh share komen kat bawah. Terima kasih dan selamat hari raya lagi.